Naik. Woohoo. Oh, sensitif. Oh. Ni aku tak bawa tripod, so aku pakai je GoPro tanpa tripod. So kita fly. Dah lewat ni, dah pukul 10.25, panas kot. Tak apalah, kita fly 5 minit sebelum kita pergi buat benda lain. Lemak. Penuh. Aku punya crawler, basikal wife aku. Hari ni dia tak main basikal. Alamak, nak kena keluarkan ni lah. Sekejap. Tak dulu aku punya ni. Cantik kan kapal? Oh, memang cantik lah. Sabre 920. Memang lawa design dia. Tapi tak senang fly juga dek, sebab dia punya envelope dia besar. Dia punya throw pun besar. Jadi satu, aku dah lama tak fly kapal 3D. Dia sudah setting. Aku pakai setting yang paling minimum lah. Mak aku nak kena set up dulu lah aku punya kepala punya kamera. Aku nak kena set up dulu lah kepala ni kamera. Nak kena cari remote dulu lah. Keluarkan remote. Kamera kepala menggunakan strip Insta360. So guna bateri external. Okay, dia dah start record dah. Lampu merah. Okay, aku pasang kat kepala. Itu dia. Ni dia set up kat kepala. Untuk second camera macam pelik, tapi kena buat macam ni lah. Kalau tak dapat view yang tak dapat angle yang cantik. Kon dulu remote. Make sure center. Okay, jom kita pergi dekat tengah padang. Sekarang kita gunakan 100% GoPro punya stabilizer saja, sebab aku tak pakai gimbal kali ni. Kat sini ke? Kita nak tengok. Okay, macam biasa kita akan letak bateri. Aku dah set dah. Aku dah timbang itu dekat sini sepatutnya. Patut icun lah. Dah timbang itu kat sini. So timbang balik lagi sekali. Okay, patut icun ngam. Elevator okay, cun. Elevator cun. Rada cun. Rada cun. Elevator cun. Ni aileron. Salah, bukan elevator. Ni aileron cun. So throttle cun. Flex up. Normal. Head down. Okay, kita dah boleh fly. Okay. Ha. Okay.
Take off. Lemak. Aku rasa hari tu mesti aku dah on je punya flap. Ni nampak macam terangkat. Okay. Trim dulu balik. Trim. Tak macam tak cantik leh. Trim balik. Okay. Trim balik. Oh, nampak gagak dah datang. Okay. Ni macam dah agak level. Okay, kita lopas. Lopas. Yang gagak dah datang. Lopas. Okay. Fly kosong. Fly 8. Fly 8. Oh, angin ada juga ni. Oh, tapi best tu. Dah lama-lama aku fly, setting dah cantik, memang shock tu. Naik. Vertical. Oh. Ini throw minimum bukan maksimum. Kalau maksimum memang lagi laju Dia punya respons dia memang agresif. Okay. Kiri kanan, kanan, kiri kanan. Okay, test. Oh, memang shock. Setting kalau tune dah cantik, memang wow, shock. Tegak. Oh. Okay, aku akan dive. Naik. Okay. Knife edge. Mal knife edge. Oh, saya baik kacamata, gelap. Cahaya matahari gila. Silau. Oh, sensitif. Oh. Kalau aku pakai maximum throw ni memang aku tak boleh control sebab aku dah lama tak fly. Aku tak biasa pergi fly agresif ni. Naik, tegak, vertical climb. Wow. Oh. Flip. Tegak. Wah, aku dah lama tak fly inverted. Aku pun dah takut kena practice balik. Aku rasa ni cun cantik. Tengok boleh tegak naik, tegak. Sangat. Wow. Okay, buat loop. 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 Oh, ada burung lah. Cuba kejar burung tu. Tengok aku lagi tinggi daripada burung tu. Okay. Dive. Ni fly tak ada pattern asal fly je. Tapi aku rasa lagi short fly ni. Setting dah cun. Dia tak ada behavior yang pelik-pelik macam sebelum ni. Okay. Bateri banyak lagi lah. Tapi landing
Aduh. Tak berjaya. Sekali lagi. Lama tak fly. Aku rasa itu aku landing pakai flap lah. Flaps up. Laju juga ni. Laju dia. Sebab angin tak ada, dia laju. Okay, aku boleh test. Okay, sekali lagi take off. Kita try pakai flaps. Take off. Okay, kita try on flaps. Face up. Oh, flex up dia ke bawah lah. Kalau normal. Kalau flex down, tinggi sikit. Ui. Ui. Behavior dia lain macam Kalau flex down, dia akan terus naik lagi tegak Maksudnya kalau aku nak buat tiba-tiba vertical lah, aku tekan flex down. Tapi kalau tak biasa, mesti akan kelabut je lah. Okay, landing. Laju. Angin tak ada, memang laju. Oh, cun. Cun kali ni, landing cun. Okay. One more time and then kita stop. Alamak, lepas tak? Ui, kenapa jauh sangat tu? High rate. Okay, one more time. Take off. Kita fly santai. Wow, cun. Circle untuk landing. Landing pakai gravity je. Oi, ni tak boleh ni, laju. Aduh. Okay, one more time landing. Jauh sikit. Kasar. Okay lah. Okay, dia kalau ada angin senang sikit landing, tapi sebab tak ada angin dia laju. Okay, Alhamdulillah untuk kali ni aku rasa macam wah, ni cun setting ni adalah cun lah untuk kali ni fly. Wah, best tak fly ni? Company memang company fly best, tapi bukan untuk beginner lah, sebab terlampau sensitif. Video aku pakai yang paling minimum dia throw throw untuk elevator, aileron dan rudder tetap susah connect dia. Okay, best tak company? Memang best, recommended.